Kita faham sangat dah yang mereka ini memang tak cukup IQ. Sebab kalau mereka ini IQ jelas dan betul-betul pandai, mereka akan nampak dari awal perjanjian ini memang bermasalah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel gua Rizal Saputra. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bakal reaksi ya sebuah video dari Indonesia Elite Group. Dimana ada sebuah videonya yang berjudul Kocak Ekstrim merugikan ASEAN, Menteri Malaysia baru mengaku sekarang kalau ditipu Amerika, guys. Wow, dari judulnya aja buat penasaran ya. Sebelum berkomentar, alangkah baiknya kita tonton dulu ya videonya dulu secara full agar tidak gagal paham. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke videonya, guys. Check it out. Kita faham sangat dah yang mereka ini memang tak cukup IQ. Sebab kalau mereka ini IQ jelas dan betul-betul pandai, mereka akan nampak dari awal perjanjian ini memang bermasalah. Nala Karupan, pergi dengar Nala Karupan cerita. Macam mana Nala Karupan cerita Anwar menyusup kereta, tukar kereta, pakai rambut palsu. Anwar boleh pakai rambut palsu? Bayangkanlah, tutup mata bayang sekejap. Lepas tu Anwar pula pertahankan PMX, pertahankan PMX. Kau nak pertahankan apa? Mangkuk ni keluar negara sunyi-sunyi ni. Hari ni menteri nak mendabik dada. Pih. Akhirnya, bau busuk yang selama ini disimpan rapat, mau tidak mau tercium juga. Persis seperti pemain naturalisasi palsu, perjanjian gadai negara Malaysia ke Amerika Serikat yang merugikan Perserikatan ASEAN mulai terkuak. Dan kita patut sedikit berbangga, karena jauh sebelum itu, pengamat Indonesia sudah bisa menebaknya. Hal ini membuktikan bahwa orang-orang Indonesia sekarang sudah memiliki intelijensi yang lebih terdepan daripada kebanyakan orang-orang di Malaysia. Pasca perjanjian gadai tersebut, banyak jenderal-jenderal di ASEAN yang marah dengan kecerobohan Anwar Ibrahim dalam memimpin ASEAN, yang memasukkan entitas asing dan berbahaya ke dalam tubuh ASEAN. Thailand saja yang merasa dirugikan, saat ini sudah melepeh perjanjian damai yang ditandatangani. Dan setelah Menteri Malaysia Tengku Zaprul membuka suara, barulah terungkap bahwa semua itu adalah skenario Anwar Ibrahim yang hanya ingin mengangkat namanya. Namun akhirnya bukan nampak sebagai orang hebat, tetapi lebih terlihat seperti maklar gadai yang luntang-lantung mencari mangsa di forum resmi kenegaraan. Wahai Tengku Zaprul, kalau dari awal anda mengaku terus terang yang perjanjian ini memang boleh berpotensi menggadaikan kedaulatan negara sampai anda hendak pindah, dan kalau dari dulu anda mengaku yang perjanjian ini berat sebelah, tak adalah anda berpusing-pusing dekat parlimen. Tak adalah wala cukai terpana dengan janji-janji kosong oleh Anwar Ibrahim. Tapi itulah, bila dah last-last macam ni, barulah anda nak ngaku. Ya tak? Bila perjanjian ART, perjanjian syaitan antara Anwar dengan Trump ini telah dimeterai. Dari awal lagi kita kata yang perjanjian ini memang sangat berat sebelah. Berat sebelah menyebelahi Amerika Syarikat. Kita kena bagi komitmen yang begitu banyak kepada mereka, kita kena belanjakan duit yang begitu banyak kepada mereka, tetapi komitmen mereka kepada kita memang sangat-sangat sedikit kalau tidak ada langsung masalahnya. Memang tak ada masalahnya, memang tak begitu yang tengah jelas. Sedangkan kita, kita kena buat itu, kita kena buat ini, kita kena bagi banyak tu, kita kena bagi banyak ni, kena beli itu, kena beli ini. Tetapi apa komitmen Amerika Syarikat terhadap kita? Itu sajalah pasal tarif. Tetapi tarif itu pun kalau anda perhatikan dekat perjanjian itu, tidak ditulis pun berapa persen tarif yang US nak bagi kat kita. Memang secara dasarnya US kata bagi 19%. Tetapi anda carilah mana dalam perjanjian itu yang tertulis tarif 19% confirm US akan bagi kat kita. Tak ada masalahnya tuan-tuan dan puan-puan, tak ada. Semuanya janji mulut Trump sahaja. Tetapi itulah, bila kita pertikaikan berkenaan dengan perjanjian syaitan ini tentang betapa ianya boleh menggugat kedaulatan negara yang dipersetujui oleh ramai pihak, dan juga kita tekankan betapa perjanjian ini berat sebelah, wala cukai tak nak dengar. Menteri pun berpusing-pusing. Even Tengku Zaprul siap keluarkan video 9 minit yang didewa-dewakan sangat oleh wala cukai itu, konon-kononnya inilah penjelasan yang paling tuntas. Padahal penjelasan itu langsung tenggang balik masalahnya kan. Dan bila kita pertikaikan, termasuklah Rafizi juga pertikaikan dekat Kemboja, perjanjian mereka lagi bagus sebab ada klausa yang tertulis asal tidak menggugat kedaulatan Kemboja. Kita tak ada. Kata Zaprul apa?
kalau berita tersebut tapi ada maksud lebih kurang macam tu, ia tetap diguna pakai. Saya dah pertikaikan pun dalam video saya sebelum ini. Walaupun katalah maksudnya begitu, tetapi kalau ianya tidak tertulis secara harfiah, dia tak diguna pakai. Perjanjian-perjanjian ini, benda kena written in clarity. Kena tulis betul-betul dalam perjanjian, barulah ianya boleh diguna pakai sebenarnya. Tapi itulah, walau cukai macam saya katakan tadi, memang sentiasa akan kata kita ini tak kerti apa, palator dan macam-macam lagi. Siap nak ajak saya berdebat, cabar saya berdebat dengan ayam sambung Parti Amanah tu kan, si Faizuddin tu. Konon-kononnya debatlah kalau betul kau ni hebat sangat, kalau kau betul tak terpaling tahu pasal perjanjian ini kan. Mereka nak tetapkan malam besok. Tak ada kerja aku nak debat, aku sibuk bidang rumah ni, lagi nak ajak aku debat itu, debat ini dan sebagainya. Buang masa nak debat dengan kaki spin. Dan bila saya mendengarkan kenyataan-kenyataan oleh Tengku Zafrul dalam podcast Keluar Sekejap baru-baru ini, ianya menguatkan lagi betapa tak payah debatkan pun. Sebab saya tahu, saya betul. Saya tahu ramai orang yang menentang perjanjian ini betul. Sebab apa? Sebab Tengku Zafrul mengaku sendiri yang perjanjian ini berat sebelah dan mereka tengah berusaha untuk cuba nak ubah beberapa perkara dalam perjanjian itu, terutamanya yang berkaitan dengan kedaulatan negara. Anda tonton klip-klip ringkas dari Keluar Sekejap ini. Bila orang kata ini adalah perjanjian yang berat sebelah, I think by statement. default it's correct lah, berat sebelah lah. Berat sebelah. Betul. Correct. And tapi correct. kita tak ada choice. Is that correct? Correct. One side charge kita 19, kita on average 7 lah. I mean 7%. So yeah, there is a fair statement. Kerana same for the rest of the world lah. And like it or not, they have their own basis. Yeah, they have melihat kita punya trade deficit yang begitu besar berbanding dengan negara-negara lain. We have 25 billion US of trade deficit. They feel is at disadvantage. That's why dia kenakan kita lebih tinggi daripada Singapura contohnya. But to be honest with you, we are trying already. Okay. But terima kasih, since you this is the first public one, I will say that memang kita memang sedang cuba lah. Kalau boleh ubah sedikit. Because dia belum ratify lagi. It's a process now. Tapi 60 hari kan. 60 hari after the legal ready. Which is not even ready yet. So the legal not ready. Enggak, itu kan cuman konsultasi doang. Goblok, menteri tolol siapa namanya tuh, Tengku Zafrul, si tolol satu ini, lu tahu ya menteri tolol ini nggak bisa bahasa Inggris. Tapi itulah, bila anda sign, inilah dia. Anda telah menggadaikan serba sikit kedaulatan negara kita kepada Amerika Syarikat. Dan menyebut tentang itu, klip yang kedua tadi, Tengku Zafrul dengan jelas kata apa? Oh, kita memang nak kena clarify lah. Kita memang nak kena ubah serba sikit kan benda-benda ni. Perjanjian-perjanjian klausa-klausa ini kan untuk pastikan kedaulatan negara kita ini lebih terjamin dan sebagainya. Kita masih ada tempoh untuk nak ubah sebagainya kan. Kalaulah perjanjian itu dah cukup elok, dah cukup cantik, dipertahankan bermati-matian oleh Zafrul Anwar sebagainya, dan kenapa kelang kabut nak ubah? Kenapa kelang kabut nak amend? Kenapa kelang kabut nak pindah itu, pindah ini, nak minta pindah itu, minta pindah ini sebagainya? Dan kalaulah anda kata nak pindah sekalipun, anda rasa US setuju ke? Kena ingat je, walaupun US ini kena lihat dan juga dengar kita punya permintaan untuk pindah dengan suci hati, maksudnya tanpa prejudis, adakah mereka akan setuju? Kena ingat perjanjian ni dua pihak tau. Kalau satu pihak tak setuju, kita nak benda tak jadi. Nampak? Dan sekarang dalam kes ini, Amerika Syarikat dia setuju ke tidak bila kita nak pindah syarat-syarat berkaitan dengan kedaulatan? Sebab memang mereka ini dari awal buat perjanjian ini menggunakan tarikh sebagai leverage untuk pastikan yang mereka ada kuasa geopolitik dekat rantau ini. Mereka nak pastikan kita, negara-negara ke ASEAN ini tak nak berdagang dengan China. Kita nak pastikan pengaruh China kurang dekat rantau Asia Tenggara. Mereka nak pegang rantau Asia Tenggara. Mereka nak negara-negara dekat rantau Asia Tenggara ini ikut cakap mereka, Asia Tenggara kau kena ikut cakap aku, kita kena bully China, kita kena abaikan China, kena pulau China. Itu sebenarnya. Kalau kita tengok perjanjian ini pun, kita nampak memang US nak gunakan perjanjian ini untuk mengurangkan pengaruh China, untuk menyekat ekonomi China, untuk pastikan China tidak berdagang kita dan sebagainya, untuk menyekat pengaruh BRICS kalau ikutkan. Jadi, Allahu Akbar, anda fikir konon-kononnya, kita nak cuba amend lah dengan kedaulatan kita sebagainya. Do you really think that Trump and United States will agree to us? Adakah anda akan fikir yang mereka akan setuju dengan kita? Allah, naif sangatlah kalau anda semacam, mereka ni memang ikhlas, mereka pun tahu kita pun ada hak kita sebagainya, mereka akan setuju.
Memang taklah Zafrul. Tolonglah, berpijaklah di bumi yang nyata masalahnya. But again, tolak tepian tu, kita nak cerita tentang andai kata kalau perjanjian itu betul, tak ada masalah dengan kedaulatan sebagainya, kenapa kelang kabut nak amend? Kenapa kelang kabut nak pindah? Bila anda kata nak pindah itu pun dah menunjukkan betapa apa yang saya cakap sama ini, apa yang kami semua cakap, tak kira siapa pun cakap berkenaan perjanjian ini dari dulu sampai sekarang, apa yang kami semua cakap itu benar belaka. Apa yang kami semua risaukan sama ini, yang kami berdebatkan, yang kami bahaskan, yang kami pertikaikan, semua itu betul belaka. Dan kepada geng-geng Parti Amanah yang duk sibuk nak minta saya debatlah itu ini sebagainya kan, saya cakap terus terang, tak payahlah. Anda tak payah buang masa. Bila menteri anda pun mengaku yang nombor satunya perjanjian ibarat sebelah dan nombor duanya memang kita kena pindah untuk pastikan kedaulatan kita lebih terjamin dan written in the agreement, maka apa yang saya cakap sama ini memang tak perlu dibahas sekali lagi dah. Memang betul belaka. So, adakah anda mahu untuk meneruskan kemaluan anda untuk mengajak saya berdebat bila anda tahu apa yang saya cakap itu betul? Kita faham sangat dah yang mereka ini memang tak cukup IQ. Sebab kalau mereka ini IQ jelas dan betul-betul pandai, mereka akan nampak dari awal perjanjian ini memang bermasalah. Nah, ini. Semalam Nik Nazmi pula buat kenyataan yang mana korang boleh pergi nanti lepas ni dekat TikTok dia, tengok kenyataan dia berkenaan dengan perjanjian ART yang dibuat oleh Anwar Ibrahim, yang Anwar sign dengan Trump. Tempoh hari dalam parlimen, mula-mula sekali ahli parlimen Pasir Gudang. Ahli parlimen Pasir Gudang. Lepas tu Rafizi Ramli. Lepas tu seorang lagi ahli parlimen Cina, PKR. Semalam Nik Nazmi. 4 orang ahli parlimen PKR. Ahli parlimen PKR ni, bukan pembangkang, bukan PAS, bukan satu. Ahli parlimen PKR ni, Parti Anwar Ibrahim, buat kenyataan perjanjian ART ni menggadai kedaulatan negara. Tak cukup dengan tu, termasuklah Lee Chin Tong, DAP, Timbalan Menteri MITI, mengesahkan perjanjian yang Anwar buat ini memang ditekan, US push tekan, yang mana Malaysia terpaksa menandatangani perjanjian. Jadi, sekarang ini kempen pilihan raya negeri Sabah. Kalau Malaysia ni Anwar boleh gadai, engkau rasa, fikirlah anak Sabah fikir. Kalau sekarang ni, kita ni, dia boleh sign dengan Trump, gadai kedaulatan negara, engkau rasa? Sebab tu, saya ingatkan anak Sabah, kita dalam keadaan yang mana nak menyelamatkan negara ni. Dia bukan pasal parti, nak menyelamatkan negara ni. Tapi kita dah tahu dah, PH ni gadai kedaulatan negara. UMNO ni sakau. JRS ni baruah, tu je. Simple je untuk kita berfikir. Jadi saya harap rakyat dapat buka mata dalam perkara ni. Kita dalam misi menyelamatkan dia. Kita ada lebih kurang dalam, dah kurang daripada 40 hari dah untuk kita batalkan perjanjian ini. Tapi sampai hari ni tak nampak lah yang Anwar nak batal perjanjian. Jadi sebab itulah, by hook or crook, kita kena terus bagi tekanan kepada mereka. Saya harap rakyat Malaysia bagi tekanan. Tapi di Sabah ini memang turning point lah. Kita akan tengoklah turning point tu. Kita harap pada anak-anak Sabah. Okay. Anwar Ibrahim kat mana hari ni? Anwar Ibrahim di mana hari ni? Anwar Ibrahim di mana hari ni? Petang tadi Anwar baru sampai Sabah. Petang. Semalam bagaimana? Semalam Anwar dekat mana? Siapa tahu? Siapa tahu semalam Anwar dekat mana? Semalam Anwar pergi senyap-senyap keluar negara. Semalam pukul 10.50 malam Anwar sampai di Basel, New Zealand. So Zurich, Switzerland, New Zealand pula, Switzerland. Anwar buat apa? Saya tanya ni, Anwar buat apa? Dia pergi buat apa? Kenapa media tak lapor? Ini pergi ke negara lain. Perdana Menteri Malaysia pergi negara lain. Pergi negara Switzerland. Okey? So pergi buat apa? Kenapa media tak lapor? Okey, pejabat Perdana Menteri. Mana kenyataan? Perdana Menteri menggunakan pesawat kerajaan
aset kerajaan, duit rakyat pergi keluar negara, dia buat apa? Dia pergi Switzerland buat apa? Yelah, sebelah tu Jerman lah. Sebelah tu Jerman. Tapi tengok daripada data ni, daripada data ini, Basel, nampak? Itu pesawat kerajaan. Semalam 9M Malaysia tu. Macam mana cara dia? Kita tengoklah 2 kali Jumaat lagi ni kan. Anwar Ibrahim ni pun, dia of course lah, New World Order akan pertahankan dia lah. Sebab ini baruah dia, ini boneka dia, dia akan pertahankan Anwar Ibrahim. Jadi bila dia pergi ke Switzerland semalam, saya tak tahulah, mungkin ada arahan dan sebagainya. Cuma kita kena berfikirlah, atas tujuan apa Perdana Menteri Malaysia pergi ke negara asing senyap-senyap, sembunyi-sembunyi? Fikirlah, atas urusan apa? Pernah ke Perdana Menteri sebelum ni? Ini bukan cuti, dia bukan pergi bercuti, dia pergi senyap-senyap ni. Bermakna benda ni merisikokan negara lah. Ditambah pula dia ni pula baruah buat perjanjian dengan US, gadai kedaulatan negara. Pergi cek tengok, tak percaya. Petang tadi baru sampai Sabah, keluar senyap-senyap, sembunyi-sembunyi. Tapi ni memang dia lah. Daripada dulu lagi macam tu juga. Kena dengar. Lepas ni pergi cari YT Nala Karupan. Nala Karupan, pergi dengar Nala Karupan cerita. Macam mana Nala Karupan cerita Anwar menyusup kereta, tukar kereta, pakai rambut palsu. Anwar Ibrahim pakai rambut palsu. Bayangkanlah, tutup mata bayang sekejap. Lepas tu Anwar pula pertahankan PMX, pertahankan PMX. Kau nak pertahankan apa? Mangkuk ni keluar negara sembunyi-sembunyi ni. Hari ni menteri nak mendabik dada. Wow. Diungkapkan langsung ya dengan warga negara Malaysia sendiri ya tentang perjanjian antara Malaysia dan Amerika. Mereka mengatakan perjanjian itu adalah perjanjian berat sebelah, banyak merugikan Malaysia ya. Wow, langsung dibuka-buka, dikuliti banget ya isi perjanjiannya guys. Oke, buat teman-teman gimana menurut kalian tentang video yang kita reaksi tadi? Silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar. Saya Rio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.